Pelbagai coret industri kreatif Malaysia dirakam sepanjang tahun ini. Dari layar perak ke pentas muzik hingga anugerah berprestij. Penggiat seni negara terus gah mencipta kejayaan. Ikuti imbasan seni 2025 disediakan Suryana Razlan. Filem tempatan Malaysia terus menunjukkan kekuatan tersendiri menerusi karya berkualiti hingga meraih pengiktirafan tertinggi. Belt Brothers Baranaga catat kutipan pecah panggung 73.6 juta ringgit membuktikan naskah tempatan masih jadi pilihan. Ejen Ali The Movie 2 turut cemerlang dengan kutipan 59 juta ringgit hingga menjengah ke pawagam Asia Tenggara. Genre kekeluargaan melayakkan Babah merangkul filem terbaik FFM 34 sekaligus meraih dana kandungan kreatif RM1 juta. Gandingan hebat Ci Razali dan Sweet Kismina menobatkan mereka pelakon lelaki dan wanita terbaik. Syafiq Yusof dan Abhilash Chandra pula cemerlang selaku pengarah terbaik menerusi filem Blood Brothers Baranaga. AIM 24 terus menjadi pentas utama mengiktiraf bakat terbaik muzik Malaysia. Pemenang ditawarkan dana kandungan kreatif untuk menyokong karya artis. Jayang Nur Faizah dan Aina Abdul antara penerima. Manakala bidu wanita Datuk Seri Siti Nurhaliza menerima anugerah khas Sri Wirama. Tahun ini juga mencerminkan evolusi muzik dengan ramai artis menganjurkan konsert mega seiring kematangan kehadiran mereka dalam industri. Konsert Sheila Majid 40 Years in Music menghargai kesetiaan peminatnya setelah 4 dekad mewarnai industri seni. Dato' M. Nasir melengkapkan trilogi konsert cipta 1, 2 dan 3. Detik epik ini menyempurnakan trilogi konsert ciptaan sang legenda. Konsert kelima Jeng Crew The Finale One More Time menjadi kepuncak kepada 4 konsert terdahulu sekaligus tersenarai dalam Malaysia Book of Records sebagai siri konsert paling panjang. Nasyid kembali bersinar di pentas hiburan Malaysia, membuktikan genre ini masih relevan dan digemari ramai. Konsert Kasih Kekasih Intim 25 tahun dan Intifada Rabbani berjaya menggamit nostalgia pencinta lagu ketuhanan dan kerohanian dari era 90-an hingga ke zaman nasyid kontemporari. Mahir Zain juga kembali ke Malaysia dengan persembahan luar biasa menarik ribuan peminat dari seluruh Asia Tenggara. Malaysia juga menjadi tumpuan artis dari seberang. Penganjuran konsert mega penyanyi solo dan kumpulan dari Indonesia melengkapkan warna-warni industri muzik tanah air. Antaranya persembahan penuh majlis Krisdayanti menerusi konsert Cinta Nostalgia. Sheila on 7 turut mencetuskan fenomena bagi mengubati rindu ribuan peminat di latihan Pesta Pora Malaysia 2025. Aura bintang Indonesia diteruskan dengan kehadiran Bunga Citra Lestari menerusi konsert istimewa BCL Eternal Love Timeless Romance. Majlis vokal Melly Goslow menutup trilogi Ada Apa Dengan Melly mengembalikan nostalgia runut bunyi yang pernah menjadi nadi cinta remaja. 2025 menyaksikan industri kreatif Malaysia semakin bersinar. Semoga kreativiti, dedikasi dan juga bakat penggiat seni tempatan terus menjadi inspirasi tanpa batas tahun depan. Suryana Razlan, RTM.